Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia mengambil dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Yang berbahagia Datin Haja Mastura binti Muhammad Barawi, Timbalan Pengarah. Yang berusaha Puan Siti Aisyah binti Muhammad, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah. Yang dihormati, lagi dikasihi, Yang di-Pertua Jawatankuasa Program Pelajar sesi 2025-2026 serta Ahli Jawatankuasa Program Pelajar sesi 2025-2026 IPG Campus Perempuan Melayu Melaka dan seterusnya. Sri Kandi Guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita diberi kesempatan ini untuk bersama-sama melangkah ke tahun 2026 dalam urusan pilihan raya IPG Campus Perempuan Melayu Melaka pada tahun ini. Naik pedati, pergi bertapa, meradah pepohon, jalan beringan. Jasa dan bakti tidak dilupa, 1000 tahun jadi kenangan. Pada kesempatan ini, saya ingin mewakili seluruh pihak pengurusan, pensyarah, staf sokongan dan para pelajar merakamkan setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah kepada Yang di-Pertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar serta Ahli Jawatankuasa Perwakilan Pelajar sesi 2025-2026 IPG Campus Perempuan Melayu Melaka yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan begitu cemerlang sepanjang sesi 25-2026. Semoga segala ilmu, kemahiran dan pengalaman sepanjang pelibatan sebagai JPP dapat dimanfaatkan sebagai panduan kepada guru pelatih dalam fasa latihan perguruan serta pembentukan kepimpinan pendidikan pada masa hadapan. Kereta selisih di Kuala Kedah, Jalan Sehala, hujung JT. Terima kasih ucapan terindah atas segala jasa dan bakti. Dengan ini, dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya mengumumkan pembubaran ahli JPP bagi sesi 25-26 pada tarikh 8 Januari 2026 Khamis bersamaan 20 Rejab 1447 Hijrah. Saya juga ingin memaklumkan bahawa Dr. Muhammad Nasri bin Abdullah dilantik untuk mengetuai Sekretariat Pilihan Raya Kampus SPRK bagi pemilihan JPP IPG Campus sesi 2026-2027. Walau bagaimanapun, segala urusan yang berkaitan dengan JPP masih dipertanggungjawabkan kepada Ahli Majlis Tertinggi AMT sesi 2025-2026 sehinggalah anggota JPP 2026-2027 diisytiharkan melalui keputusan pilihan raya kampus. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan pilihan raya ini dan semoga perjalanan pemilihan JPP sesi 2026-2027 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.